Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Tuan-tuan, kita sambung lagi sirah dengan berhijrah ke Habasyah. Kat belakang saya ni pokok Harum Manis, saya berada di Perlis, di kampung. Jadi kita cerita sirah berlatar belakangkan Harum Manis pagi ni, insya-Allah. 23 Ramadan. Tekanan demi tekanan diterima sehingga kan ada sahabat yang didera sehingga cacat, tuan-tuan. Islam pada permulaan memang dapat tekanan yang dahsyat di Mekah. Sahabat yang didera sampai cacat ni antaranya Khabbab ibn Arat, tok guru Al-Quran. Jadi bila sampai tahap macam tu, Nabi panggil orang Islam satu hari, lebih kurang 100 orang berkumpul. Nabi kata kat mereka, aku tahu bahawa di sana Ethiopia, Habasyah lah, Ethiopia, Habasyah, ada seorang raja yang adil dan baik. Beliau mengamalkan ajaran Nasrani yang benar. Tidak ada seorang pun yang dizalimi di negara itu. Mahukah kalian berhijrah ke sana? Sahabat-sahabat dengar Nabi cakap. Maka sahabat-sahabat pun setuju untuk berhijrah. Trip yang pertama, rombongan yang pertama pergi berhijrah ke Habasyah. Laki saja, perempuan tak ada, seramai 10 orang. Bila 10 orang ni pergi berhijrah ke Habasyah, mereka disambut baik oleh Raja An-Najasyi. Berita ni sampai kepada orang Islam. Jadi bila sampai kepada orang Islam, mereka rasa selamat. Rombongan trip yang kedua pun nak pergi berhijrah seramai 83 orang kali ni. Ada keluarga dalam 83 orang ni. Tadi 10 orang lelaki saja. Trip yang kedua bila dengar tak ada masalah, dilayan dengan baik oleh Raja Habasyah An-Najasyi, maka 83 orang trip kedua ni ada keluarga pun nak pergi berhijrah juga. Disambut baik oleh Raja An-Najasyi. Nabi seorang pemimpin yang berpengetahuan. Nabi kenal ketua-ketua kabilah. Nabi kenal raja. Nabi kenal Raja Kimamah, Raja Taif, kemudian yang ni Raja Habasyah An-Najasyi. Nabi kenal. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita, tuan-tuan. Kumpulan yang kedua ni, tuan-tuan, 83 orang ni diketuai. Tadi yang pertama tadi diketuai oleh sahabat yang bernama Umar ibn Maz'un. Kita pernah dengar lah kan, Umar ibn Maz'un kena seksa sebelum ni. Yang 10 orang tu diketuai oleh Umar ibn Maz'un. Kumpulan yang kedua, 83 orang yang ada keluarga ni, yang ada perempuan apa semua ni, diketuai oleh Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ni mempunyai rupa paras yang hampir sama dengan Nabi, seakan-akan dengan Nabi. Rupa paras dia. Bila hampir 100 orang pergi berhijrah ke Habasyah ni, berita ni, news ni, macam kita lah hari ni mudah tersebar. Walaupun tak ada WhatsApp pada tu, tak ada TikTok, tak ada Telegram, tapi sampai. Hebatnya masyarakat ketika itu, sampai berita ni. Bila sampai, orang-orang Quraisy, tuan-tuan rasa mereka nak biar. Mereka tak biar. Mereka tak senang duduk, mereka resah. Mereka takutlah kalaulah pergi sana ramai-ramai, kumpul kekuatan, serang kita balik, jam. Jadi kena buat sesuatu. Pemimpin Mekah ketika itu lantik 2 orang wakil. Bukan kaleng-kaleng. 2 orang wakil ni pakar diplomasi. Hubungan luar negara memang pandai lah. Kalau cakap ni memang jadi lah orang kata. Pakar diplomasi. Nama dia Abdullah ibn Abi Rabi'ah yang pertama. Dan yang kedua ni yang orang Arab Mekah Quraisy utus adalah Al-As ibn Wa'il. 2 orang ni. Abdullah ibn Abi Rabi'ah, Al-As ibn Wa'il. Mereka pergi bawa hadiah. Bawa hadiah yang tak ada di Habasyah ketika itu. Kalau bawa hadiah yang ada di Habasyah, tak jadi ya, tuan-tuan. Bawa barang yang tak ada di Habasyah sebagai hadiah, nak sogok. Bila mereka pergi? Mereka pergi, bawa barang, bawa hadiah. Mereka bagi, bukan dekat raja dulu, mereka bagi dekat ni, orang kanan dulu. Tolong set meeting lah. Kami nak jumpa dengan raja, dengan ketua kamu. Ni hadiah untuk kamu. Tuan-tuan, tengok. Zaman dulu pun dah ada. Bagi hadiah, sogok. Maka orang kanan pun arrange lah. Orang Perlis kata arrange. Aturkan pertemuan antara 2 orang wakil ni dengan Raja An-Najasyi. Pada satu hari, mereka pun jumpa. Dan mereka jumpa dengan An-Najasyi. Mereka pun dengan bijaksana, tuan-tuan. Orang hebat ni, pakar. Mereka pun cakap. Masa saya baca. Mereka pun cakap. Wahai Raja An-Najasyi, sesungguhnya kami menghadap ini sebagai utusan rasmi kepada kerajaan kota Mekah. Dan kami mendapat tahu bahawa tuanku melindungi orang-orang dari kabilah kami yang telah datang meminta perlindungan daripada kerajaan tuanku. Wahai tuanku, tuan-tuan dengar elok ni ayat ni. Kami nak bagi tahu bahawa dulu kami hidup dalam keadaan yang aman. Sehinggalah datang seorang yang kami kenal yang bernama Muhammad, mengaku bahawa dia adalah utusan Allah.
Dan dia telah mengajak Muhammad ni, mereka ni memeluk Islam, orang-orang Quraisy. Dan ajaran itu tidak kami ketahui. Ia bukan agama tuanku dan bukan juga agama kami. Agama ini pelik. Agama ini pelik, dia berkata. Kerana memisahkan antara suami dan isteri, memisahkan antara keluarga. Wahai tuanku, kami datang sebagai utusan rasmi kerajaan Mekah untuk bawa balik mereka ni untuk kami hukum. Siapa yang pemimpin dengar sirah Nabi, cuba tiru. Seorang pemimpin, An-Najasyi ni seorang pemimpin yang bijaksana. Dia tak mudah termakan dengan kata-kata yang indah. Dia lebih suka dengar dua belah pihak. Maka An-Najasyi pun respon.